Saya nak tanya Yang Berhormat, kita tahu ladang di Sekincan tu boleh mencapai sehingga 12 ke 14 metrik tan 1 hektar. Kalau kita banding dengan Indonesia, pengeluaran padi mereka juga ke arah itu. Tetapi bantuan pemerintah kepada penanam-penanam padi di Indonesia kurang berbanding dengan kita. Tambahan pula, Jabatan Pengaliran ni di luar Kementerian Yang Berhormat Menteri. Jadi bagaimana koordinasi antara memastikan bekalan air ke sawah-sawah ini mencukupi, sementara kementerian tidak ada kawalan kepada bekalan air JPS ni. Dan kalau boleh masukkanlah musim. Orang yang memproses padi di Rompin adalah orang yang sama dan kebanyakan mereka daripada Kedah. Terima kasih YB Mersing. Sebab itu dipanggil hutan yang tertua di dunia, Endau Rompin. Ya, artinya Endau dan Rompin itu sentiasa berdekatan. Saya setuju bahawa ada negara-negara yang mempunyai hasil yang lebih tinggi. Tetapi ini mesti dilihat dalam semua aspek, dari segi tanahnya, dari segi perairannya, dan juga dari segi inspirasi dan keupayaan petani itu sendiri. Dan mungkin ada beberapa perkara yang berkaitan dengan dasar kerajaan itu sendiri. Misalnya apabila kita telah bantu banyak petani-petani, terutama sekali di bawah kepimpinan rakan saya YB Bera, misalnya telah menaikkan harga padi daripada 800 hingga 1,200, yang banyak membantu petani. Ada tempat-tempat yang menimbulkan kegairahan di kalangan petani itu untuk potong cepat padi mereka. Dan ini juga antara perkara yang dikatakan hilang efisiensi di peringkat penuaian, hilang efisiensi yang ditimbulkan di peringkat transportation ataupun pengangkutan, dan juga di peringkat perkilangan dan sebagainya. Ini antara perkara-perkara yang kita lihat. Sebab itulah dalam bajet pada kali ini, antara yang disebutkan ialah peningkatan dari segi skim subsidi harga padi, iaitu berdasarkan pada pemutuan yang sebenarnya. Dia menggalakkan petani-petani untuk mengeluarkan padi yang lebih efisien. Kalau dahulunya boleh terimalah 20-30%, tapi maksimumnya hanyalah 20%. Dia potong. Tetapi kali ini dia menggalakkan pemutuan yang sebenar, tetapi di bawah bajet yang ada sekarang ini subsidi ditambah. Setiap satu metrik tan, kalau dahulu RM24, RM248 10 sen kepada RM300, dan diandaikan sekiranya seorang petani yang mempunyai 2 hektar padi, dianggarkan dia boleh mendapat pendapatan yang lebih tinggi sehingga RM1,400 sebulan. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita lihat bahawa ia dapat membantu, dan saya setuju. Kita akan lihat di bawah jelapan padi di Rompin perlu peningkatan, kerana dalam bajet kali ini juga disebut tambahan-tambahan kepada AIDA, iaitu jelapan-jelapan padi di luar daripada kadar, madar dan sebagainya. Ianya adalah bajet-bajet tambahan yang diberikan di sana. Ini adalah sebahagian daripada bantuan-bantuan untuk kita dapat menghasilkan padi ataupun beras yang memenuhi tuntutan apa yang disebutkan sebagai sara hidup kita. Tetapi kita lihat juga bahawa dalam konteks makanan, padi hanyalah satu daripadanya. Skim bantuan sebanyak 2.2 bilion setahun dalam pelbagai insentif dan subsidi untuk industri padi ini